Pernah tak dengar anak yang terlampau sensitif dengan bunyi atau sentuhan atau bau? Diorang ni disebut ada sensory issue. Apa maksud sensory issue? Sensory issue itu bermaksud seseorang kanak-kanak itu mempunyai masalah pemprosesan melalui deria sentuhan, bunyi, visual dan juga bau. Tetapi dalam konteks kanak-kanak, mereka boleh menjadi hypersensitif, terlalu sensitif atau hyposensitif, kurang sensitif kepada rangsangan yang diberikan. Kalau ada anak yang tak suka bunyi yang terlampau kuat ataupun tak suka dipegang, tak suka dipeluk, adakah ini sesuatu yang normal ataupun ia berkaitan dengan autism ke ataupun masalah kesihatan yang lain? Masalah sensory issue ni, mereka boleh melihat melalui tahap keterukan sensory issue tu. Jika terdapat anak-anak yang tidak mempunyai masalah, mereka tidak terlampau hypersensitif dan juga tidak terlampau hyposensitif. Itu bukan masalah yang utama dan berkaitan dengan sensory issue. Kalau ibu bapa nampak gejala sebegini di rumah lah, anak yang tak suka bunyi yang kuat, tak suka orang pegang dia, apakah bantuan kendiri yang ibu bapa boleh buat dekat rumah untuk nak tolong anak dia di peringkat awal? Apa yang mereka boleh buat? Apa aktiviti yang sesuai? Sebagai bantuan awal, mereka perlu melihat tahap keterukan sensory issue itu sendiri. Jika nampak terlampau hypersensitif dan memerlukan bantuan sokongan daripada orang yang terlibat, mereka boleh terus berjumpa dengan occupational therapy. Mereka boleh melaksanakan aktiviti sensory sebagai contohnya melompat trampolin, bermain pasir, berjalan di atas rumput dan sebagainya. Jika anak sebegini dibawa ke occupational therapist untuk bantuan, apakah terapi yang boleh diberikan secara formal oleh occupational therapist untuk membantu kanak-kanak sebegini? Antara aktiviti yang OT akan laksanakan adalah sensory integration therapy. Daripada situ, setiap OT akan merancang aktiviti yang sesuai mengikut keadaan anak itu sendiri. Jika mereka mempunyai masalah berkaitan dengan vestibular ataupun proprioception, mereka boleh melaksanakan aktiviti seperti melompat trampolin, bermain buaian, merangkak, berlari dan sebagainya. Contoh hypersensitivity adalah anak yang hypersensitif terhadap bunyi mungkin menutup telinga mereka apabila mendengar bunyi vacuum yang terlampau kuat, blender ataupun suara orang ramai. Walaupun sebenarnya bunyi itu tidak kuat. Selain daripada itu, anak yang hypersensitif juga terhadap sentuhan mungkin tidak suka dipeluk, menolak untuk memakai baju tertentu kerana rasa gatal atau tidak selesa kepada kulit, dan mereka juga tidak mahu berkaki ayam di atas rumput atau pasir. Hyposensitif pula, mereka tidak langsung mahu untuk mencuba setiap deria yang diberikan kepada mereka. Contohnya, mereka akan mendiamkan diri, tidak memberi reaksi dan sebagainya. Antara terapi yang kita akan berikan kepada kanak-kanak ini, saya akan fokus buat pada satu terapi yang dipanggil sensory integration therapy. Terapi ini kita akan mengadakan aktiviti dan memerlukan anak itu untuk melompat di atas trampolin, bermain buaian, merangkak di dalam terowong. Visual sensory, kita akan duduk dalam keadaan bilik yang gelap dan memasang bubble tube bersama dengan projektor yang mempunyai gambar-gambar untuk menarik perhatian anak-anak tersebut. Kepada kanak-kanak yang hypersensitif terhadap bunyi, mereka tidak suka kepada bunyi yang kuat, saya akan memasang satu alat headphone dan aktiviti ini boleh dilaksanakan di rumah. Ibu bapa juga boleh mententeramkan mereka supaya mereka tidak terlampau takut dengan bunyi. Kepada ibu bapa di luar sana, anda perlu peka dengan masalah sensori ataupun sensory issue di kalangan anak-anak anda, terutamanya yang berumur 12 bulan ke atas 6 tahun ke bawah. Jika anda perasan ada masalah sebegini, boleh beri rangsangan dengan sendiri dahulu di rumah. Tetapi kalau tak nampak apa-apa perkembangan ataupun makin lama jadi makin teruk, pastikan bawa ke pakar pediatrik ataupun dapatkan referral ke occupational therapist yang mempunyai kepakaran dalam bidang terapi kanak-kanak supaya anak-anak anda diberi bantuan awal dan masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat. Assalamualaikum, nama saya Nur Fadila binti Fauzi. Saya merupakan pegawai pemulihan cara kerja dengan pengkhususan terapi kanak-kanak di ARA Damansara Medical Center. ARA Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.